Dia sambal bilis Humaira sederhana pedas. Wah, hai tontonan perempuan. Dalam kehidupan kita ni, kalau korang rasa flat, kan, makan nasi goreng Pattaya macam ni, Rasa biasa. So apa kata? Dia tambah perisa supaya dia lagi spicy. Okay, kalau nak bagi kick lagi, kita akan bubuh sambal pedas Humaira. Okay. And then boleh gaul-gaul dengan nasi. Nak makan dengan nasi putih boleh, goreng telur satu pun, makan dengan ni pun boleh. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jujur, kalau korang peminat ikan ni, and then korang sukakan pedas, bagi saya tak terlalu pedas, tapi rasa kick pedas tu ada. Sesuai kalau untuk kanak-kanak memakan pun boleh, tak ada masalah. Marvelous. Okay, dia punya pedas dia pun tak terlalu pedas sampai berpeluh-peluh pedas kan. Yang ni pedas dia sederhana. Produk sambal bilis. Okay, sekarang ni tengah promo. Nak cepat-cepat tengok biar kuning.